Video upacara memotong kek Amira Othman dan Fatah Amin di majlis resepsi semalam curi perhatian ramai. Wah, tinggi betul kek kahwin yang Fatah sediakan untuk Amira, special sempena ulang tahun kelahiran isteri surga sampai tenggelam Fatah, tinggi sangat keknya. Majlis resepsi terakhir Fatah Amin dan Amira Othman yang berlangsung semalam masih menjadi bualan warganet. Pasangan ini diraikan dalam majlis yang indah dan penuh kemeriahan, ditambah pula dengan kehadiran saudara mara, sahabat handai dan rakan artis. Menerusi perkongsian di akaun TikTok, telah dikongsikan beberapa buah video yang memaparkan upacara memotong kek kahwin oleh Fatah dan Amira. Ianya mencuri perhatian warganet kerana dekorasi kek yang ditempah khas oleh Fatah itu bukan kek biasa-biasa. Kek berwarna putih ini yang setinggi 6 tingkat juga bersempena ulang tahun kelahiran Amira yang jatuh pada hari resepsi mereka. Dekorasi kek tersebut cukup simpel tetapi unik dan ianya meraih pujian daripada warganet yang menonton video ini. Ketika Fatah dan Amira berdiri di hadapan kek tersebut, ketinggian kek tersebut melebihi tinggi Fatah dan ianya membuatkan Fatah terlindung dari sebalik kek apabila videonya dirakamkan dari sudut hadapan. Romantik namun tetap mengekalkan kesopanan ketika melihat pasangan pengantin ini saling menyuap kek. Kongsian ini telah meraih ribuan tanda suka daripada warganet sejak ia dimuat naik. Antara komen-komen yang diberikan, ini namanya memang rezeki dan jodoh mereka berdua dapat raikan tahun ni. Nikah dan majlis sanding jatuh pada hari jadi masing-masing. Bukan senang tahu tunggu birthday jatuh hari Sabtu Ahad dengan jodoh sampai pada tahun sama. Pelamin cantik betul, pengantin pun lawa ya amat. Kek dia lagi super wow, 6 tingkat terus weh, Masya Allah. Wedding of the year. Kahwin paling gempak ni, kek hadiah dari Habibi Fatah Amira untuk Amira Othman. Sayang pula nak potong kek bila dah cantik macam ni, tinggi dari Fatah. Kami nak cakap macam tu, happy lah bila ada kami nak cakap macam tu. Tapi sebenarnya kita bagi yang terbaik lah, kita bagi yang terbaik. Sebab wedding ni adalah kita bagi balik lah kepada keluarga yang datang macam hari ni di KL. Kita menyambut keluarga Amira dari PJP di KL, menyambut keluarga Amira, sahabat handai, meraihkan mereka. Jadi kalau orang happy kan, sampai cakap kita bersyukur, yang penting semua orang happy. Walaupun baru beberapa minggu tapi ramai dah yang mula mendoakan untuk ialah dapat cahaya mata dan sebagainya kan. Korang sendiri ada baca kan. Jadi mungkin apa yang boleh dikatakan sikit? Kita aminkan. Kita aminkan, saya serahkan pada Allah. Soal jodoh rezeki ni semua kita serahkan pada Allah. Dan sampai masa ni macam sebelum ni lah kita pernah cakap, kita doakan supaya orang dapat hidayah, orang berubah kan, jadi orang yang baik-baik juga kan. Happy lah atas happiness orang lain kan. Kalau saya pun tak pasti yang mana mereka ucap, sebab kami memang to be honest, kalau social media yang itu negatif tu kita pun tak nak tengok lah kan. Kita pun tak tengok. Sebab kita pun rasa itu adalah sesuatu, betul lah, itu pendapat mereka lah kan. Kita nak puas hati semua orang, kita tak mampu kan. Tapi yang penting kita tak berbuat jahat dengan orang, kita tak dengki kat orang, malah kita mendoakan mudah-mudahan yang tak happy tu dia akan happy kan. Jadi Allah pun bagi dia happy, sebab dia happy untuk orang kan. So kita tak berapa bother lah, sebab kita pun nak hidup dengan aman dan damai. Bermakna kamu berdua tidak terjejas langsung pun dengan kata-kata orang itu maksudnya kan. Kita tak baca. Hidup kita bukan easy depressed manusia lah kan. Kita pun ada urusan lain. Kita ingin hidup tenang dan kita tak nak lah benda yang tak perlu, necessary pada saya tidak perlu kita layan lah kan. Betul. Sebab di luar bidang kuasa kita untuk buat orang kita. Yes. Kita buat baik dengan semua.